Kalau Islam boleh terima semua, apakah pandangan Keteri terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti PAS mengatakan bahawa yang mereka bukan Islam tidak boleh menjadi menteri, dan mengatakan bahawa hari ini kerajaan persekutuan dipengaruhi, diperintah, dikuasai oleh orang bukan Islam, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang cuba menegangkan hubungan antara rakyat Malaysia. Jadi tu, saya minta dinamakan pemimpin PAS yang kata Parti PAS mengatakan tidak boleh terima orang bukan Islam sebagai menteri. Siapa yang kata? Ya, biar kata ini floor Siapa saya. yang Saya kata? harap tak perlu gaduh. Saya cuma ingin cadangkan, dan saya sedia sponsor tiket free duduk 7 hari di Kelantan, belajar kenal dengan PAS dulu. Saya panggung segala-gala. Ya. Sebab ini juga penyakit. Ini tanda-tanda sakit. Tetapi adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa kita semua sekarang, walaupun berbilang kaum Cina, India, semua kita bersama-sama membina negara, dan inilah satu contoh di mana kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersama-sama dan tidak mengapi-apikan apa soal perkauman. Yang bagus saya cakap bagus, memang kita terima, tak ada masalah. Sebab tu you all pun ada di sini semua, kita terima, no problem. Tapi jangan jadi macam ada di kalangan kita yang mengungkap soal Taliban kaitkan dengan UMNO dan PAS. Jangan ada di kalangan kita seperti mana yang mengatakan ini kononnya Earth Course Policy, menyamakan kita dengan Jerman. Kata-kata yang sedemikian dalam hukum fizik kata for every action there will be equal and opposite reaction. Sebab tu dalam Islam, selama mana zimmi, yakni tidak memusuhi, tidak nak menghalau, tidak nak menyakiti, adalah haram bagi orang Islam untuk mengapa-apakan orang bukan Islam. Yang Berhormat Keteri. Tetapi yang menjadi permasalahan ini apabila garisan zimmi itu dilanggari, menunjukkan tanda-tanda untuk sama ada untuk menyerang, mengkhianati dan sebagainya. Dalam sejarah Islam, Islam tidak pernah menyerang negara lain dan umat lain, melainkan mempertahankan diri. Peperangan Uhud adalah dalam konteks mempertahankan kota Madinah yang merdeka. Peperangan Khandak membina parit, melindungi diri daripada mempertahankan. Dalam sejarah dunia, daripada kerajaan zaman Rasulullah, zaman sahabat, kerajaan Andalusia, orang bukan Islam semua aman di bawah pemerintahan orang Islam. Tetapi orang Islam belum tentu aman di bawah pemerintahan orang lain. Apa terjadi dengan orang Islam di Rohingya? Apa terjadi dengan orang Islam di Uyghur, China? Apa terjadi dengan orang Islam di selatan negara jiran? Apa terjadi dengan orang Islam di selatan Filipina? Bila orang Islam adalah orang minoriti, termasuk juga di Bosnia, belum tentu lagi sejarah belum menunjukkan orang Islam dilindungi. Tetapi sejarah telah membuktikan kepada dunia, termasuk negara kita, walaupun orang Islam majoriti, tetap kita beri perlindungan pada semua kaum dan semua